Kita bayar, siap dapat balik cashback sehingga 5%. Dulu kita isi minyak, kita bayar, dapat minyak je. Sekarang kita bayar, dapat minyak, dapat cashback. Macam settle, dulu Touch 'n Go hanya untuk bayar tol je. Sekarang Touch 'n Go ada wallet. Boleh bayar parking, boleh bayar road tax, boleh beli barang, siap dapat voucher diskaun lagi. Sama lah juga macam SIM card. SIM card ni dulu kita bayar, kita dapat internet dan call sahaja. Sekarang dah moden guys. Kita bayar, siap dapat balik cashback sehingga 5%. Lepas tu dapat lagi perlindungan takaful sehingga RM50,000. Lepas tu dapat lagi point. Bukan itu saja, SIM card ini juga ada affiliate. Bila kita refer SIM card ni pada kawan-kawan, kita boleh dapat bonus sehingga RM50. Siapa nak bagi? Dia tak terhenti sampai situ guys. Bukan setakat kita dapat income sekali, tapi kita boleh dapat income yang dibayar berkali-kali. Bila mereka lakukan top up, kita akan dibayar royalty sehingga 26% daripada jumlah top up mereka. Bayangkan berapa lama awak akan guna SIM card, tiap-tiap bulan bayar. Maka tiap-tiap bulan kita akan dapat royalty tersebut 26%. Korang tak salah dengar ni. Jangan risau, boleh kekalkan nombor lama. SIM card ini pun macam ala-ala postpaid. Dia dah ada sistem auto debit. Jadi kita tak adalah pening ataupun terlupa nak top up. Tak ada kontrak, tak ada cas tersembunyi. Nak tahu lebih detail?